60% rakyat Malaysia tak ada simpanan RM1,000. Percaya tak? Bila berlaku kecemasan, even RM1,000 pun tak mampu keluarkan. Bayangkan, tiba-tiba sakit, kereta rosak, anda masuk hospital, duit dalam akaun kosong. Akhirnya terpaksa pinjam kad kredit ataupun buat personal loan. Bukan sebab malas, tapi sebab duit yang masuk tu memang dah tak cukup untuk simpanan. Masalahnya, kita cuma ada satu sumber pendapatan tapi komitmen banyak sangat. Gaji masuk tapi kena bayar hutang, bayar rumah, kereta, bil air, barang-barang dapur sampai hujung bulan. Lama-lama kita jadi letih. Bukan letih fizikal, tapi letih mental dan emosi. Saya tahu sebab saya pun pernah jadi macam tu juga. Sebab itu, saya mula cari solusi untuk tambah simpanan setiap bulan, bersedia untuk emergency. Nak belajar? Apa yang awak perlu buat sekarang ialah follow Dennis, like, save dan share dan repost video ni. Lepas tu, komen saya nak belajar. Korang komen atau tekan link like join Dennis atau get offer. Masukkan maklumat anda, Dennis akan hubungi anda dengan segera. Dan solusi ni hanya guna satu app yang percuma. Income boleh dapat dalam USD, tak perlu simpan barang. Banyak partner Dennis mula dengan part time saja. Tak ganggu kerja hakiki. Tapi income masuk setiap bulan terus ke akaun bank. Cepat. Jangan lupa klik link tau. Let's join Dennis.